Kita tertakluk di bawah garis panduan Jabatan Alam Sekitar. Malahan tadi kalau dalam command center kita tadi saya sebutkan, kita sentiasa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Malahan apa yang berlaku di sini atau pelaporan yang berlaku di skrin itu turut dipancarkan langsung di bawah kelolaan Jabatan Alam Sekitar. Dan Jabatan Alam Sekitar sangat mengetahui tentang operasi kita. So ada beberapa requirement, ada beberapa urusan tertentu, contohnya had pembakaran, mengelakkan dioksin daripada tersebar, mengelakkan debu daripada terkeluar, dan itu semua ada dalam requirement kita. Dan so far dalam tempoh sebulan selepas ia beroperasi, saya boleh katakan semuanya dalam kapasiti yang sangat baik. Malahan kapasiti pengeluaran tenaga kita sampai ke tahap 100%. Maybe more. Kita sangat transparent. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin. Bukan nak mendabi-dabi we perfect lah. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirements. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit. Kita tak nak mendabi-dada, tapi kita akan sentiasa berjaga-jaga untuk pastikan kita berada dalam situasi yang terbaik.